Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita orang punya assignment ialah dari Shah Alam ke Tanjung Malim, dari Tanjung Malim ke Ipoh, dari Ipoh ke Taiping dan patah balik ke Shah Alam. So hari ni kita orang akan gunakan kereta EV Renault Zoe. Nantikan episod kami menceritakan pengalaman kami naik EV daripada Shah Alam ke Taiping. Port-port yang menarik nak breakfast, lunch dan dinner. Dan termasuk sekali dengan tempat kita nak charge kereta. Jom. Untuk range kereta ni kita ada dalam 263. So memang tak cukup lah kita nak pergi sampai Taiping. So kami akan tunjuk dekat mana spot nak charge kereta. Trafik hari ni sangat jam. Tapi tak apa. Kita akan mengharungi perjalanan ni dengan tabah dan sabar. Ada orang buat ke weekdays akan bagi dekat Tanjung Malim? Ada kan? Ada kalau ada orang kerja kat sana. Mudah-mudahan selamat sampai. Okay, yang biru tu apa kan? Biru ni yang tu. Oh. Ni untuk KTV Renault. Apa nama kita? Renault Zoe ni kan. Jadi kalau kita masuk dalam bahagian biru ni, lagi macam turun bukit ke, kita tengah trekking ke, dia akan masuk dalam mode charge lah. So center cuba kau lepas minyak. Sekejap. So sekarang kita okay. So dia tengah charge lah. Dia siapa yang pernah tengok Formula 1 musim yang terbaru ni lah kan, 2026 ni. Dia orang sekarang pakai teknologi yang sama. Once diorang break kan, diorang turun bukit, diorang akan charge lah. So boosting tu diorang boleh pakai untuk overtake kereta depan lah. So kita akan overtake kan lori ni sekejap lagi. So bagus lah kereta elektrik ni kan. Sambil kita drive ni, sambil kita cari charger, sama-sama kita boleh charge dulu siap-siap. Jadi dengan cara kita kena turun bukit. Jadi turun bukit, kita tengok macam mana. Aku rasa kita akan sampai Tanjung Malim dengan selamat lah. Tak ada masalah, kita hampir sikit apa dengan selamat. Selamat Kita nak ikut kilometer, ada 67 kilometer. Jadi kita akan pakai dalam 30% je kot. So kita cari sarapan, kita terus ke perjalanan ke Ipoh. Ipoh ni bagi kita cari charger kan. Charger apa?
taxi EV charger. Dan kereta ni berapa laju dia sampai kan? Berapa laju ada kan? Berapa laju? Okay, kita tengok sekarang tengah pakai e-commerce je ni. Semua dah 100 kan. Try lah, kita try off e-commerce ni. Okay, kita try tekan sikit tak boleh pergi berapa jauh. Pukul laju ni. Laju. Nanti kita sebabkan kita merupakan pemandu berhemah, kita kena mengikut lah tak laju kebangsaan kan. Biasanya berapa kan mas punya naik kan? 130. 130, 140 kan? Betul. Ke EV ni? Ini redam. Sorry. Yang lain-lain tu Tesla lagi laju lah. Tesla kita tak cakap lah. Apa lagi kan kereta EV ni boleh buat kan? Dia nak ada cakap cruise mode. Cruise mode dia semua kan? Cruise control lah. Cruise control dia. Macam mana nak set dia? Set dia just tekan je kan. Limit. Okay. Kita on balik. Sorry. Okay, kita on. Okay. Kita set lah. Kita sini berapa jauh kita nak ambil contoh dia nak jual lah. Macam mana nampak lah kat sini kita nak set berapa kan? 10. Kita set 100 kan. Kita jauh sikit. Okay. 100. Okay. Setelah lepas kita pergi sikit. Kaki kau tak bijak ke? Tak ada Cak. Ui, kaki tak bijak Tak ada Cak. Tapi tangan kena pegang lah kan. Saya 100 lah ni maintain ni. 100 meter, insyaAllah sampai Tanjung Malim terus. Tak payah tekan pedal. Tak payah tekan pedal. Buat tu. Siapa yang tengah ada masalah kaki kaut ke, sangat sesuai lah sebenarnya. Untuk dapatkan cruise control ni. Oh yang kau memang function lah. Function. Dia memang tak tekan minyak Tak ada. kan. InsyaAllah tak ada. Maintain dia macam ni. Memang selamat kan. So kalau ada macam contoh ni kamera ni, kau tak payah risau. Kau set biasa kamera ni 80 ke 90. Dia akan tengok maintain 100. Okay. So just pegang guide je. Pakai steering je. Steeringnya sangat. Tapi disarankan untuk sentiasa berhati-hati lah di jalan. Kita tak tahu dia akan dekat depan. So kaki standby juga dekat brake kan. Once dah settle jam ke apa, kita tekan balik reset, dia pergi balik. So kita ada lagi dalam 58 kilo. So dalam 56 minit lagi okay. Sampai dekat balik. Dia breakfast dulu guys. Yeah. So dekat Tanjung Malim ni kan kita nak charge kat mana? Cari location dekat mana kita punya taxi EV charger lah. Contohnya bila you guys buka aplikasi parking kan. Kau buka ni aplikasi parking ni, kau buka EV location. And then boleh tekan button ni lah, button location yang korang ada. So sepanjang jalan ni korang boleh semak ada satu EV charging. Kalau nampak ni ada satu EV charging ni dekat, kalau kita sini memang betul-betul dekat Tanjung Malim, dekat Greenland Boutique Hotel. So kita akan singgah dekat sana selepas kita breakfast. Kita charge kejap, kita beli kopi dulu, lepak kejap, dan baru kita continue ke Ipoh. So dalam Tanjung Malim ke Ipoh berapa kilo kan? 133 kilo kita akan continue drive lah daripada Tanjung Malim ke Ipoh. Hari ni cuaca sangat cantik, trafik yang tenang. So maybe sebab hari Isnin Hari Isnin sebab orang tak travel sangat ke utara. Mungkin weekend jam lah kat sini. Tapi untuk kita punya EV sekarang ada lagi 85%, boleh pergi dalam 261. So memang tak ada hal lah nak sampai ke Tanjung Malim. Okay.
kedai paling famous dekat Tanjung Malim. Satu saja. Ini rasa itu pun boleh. Kambing membesar kan? Alright. Teh ais. Oil. Teh ais kurang manis. Oh, ini. Kau apa? Makan apa bang? Kau apa cak? Ipo kami tak makan sudah. Bukan pula sini. Bukan. Bukan lah. Berarti apa cakap famous ni? Kambing ke? Roti sarang kambing, roti bengali gede, roti tsunami cheese. Boleh Lontong. roti sarang kambing. Saya ambil roti bengali gedi. Telur yang sarang tu boleh masak. Masak lebih. Tak nak cair. Dia punya bengali gedi. Telur sama juga. Telur okey lah, telur goyang. Juga. Alright. Ini Dah. Itu je. 1 jam lah. Setengah jam lah. Boleh. Alright. Yeah. So, you order apa tu? Kambing roti sarang kambing gedik. Gading eh? Gedik. Saya baru sudah bayar parking, setengah jam cukup lah. Setengah jam eh? Nanti kami kena gerak dari sini untuk pergi charge EV. Ni kita punya roti. Okey, Sedap. sedap. Okey, semua orang tengah tengok kita. Semua orang ingat kita influencer. Sebenarnya tak. Kita hanya Pekerja. pekerja staff list. Satu kepingnya. So, kita rasa dulu kambing Ini nak roti ni. Tak itu. Tak perlu. Oh. Tak okey. senang. Tak. Kambing. So, tadi dia sangat rasa kambing. So, dia rasa sikit. Kuah dia rasa kambing. Ini kambing dia. Sedap. Memang sedap. Kambing dia memang rasa kambing. Kuat lemak, pedas. Okay, let's go. Okay. So dia ada kon macam tu. So kau kena alih lah sekejap. Okay kan, berapa persen lagi kita tinggal kan? Setelah berapa? Kita dalam sejam perjalanan ni. Ha, Ada 74%. 74%. Ngam-ngam. So kita akan top up dekat sini. Ni. Ha. Okay.
kita tengah charge. Ambil masa 40 minit untuk full. So kita dah almost sejam kat sini. Betul. Kita nak pergi Tanah Ahah dulu. Lagi Tanah Ahah. Tekan QR. Okay, dia keluar apa? Yes. Okay. Lepas korang charge, kita akan notify charging ni lah. So korang akan tekan OK. So kita berapa lagi ada? Dah penuh. Ui, boleh pergi 320 kan? Full charging. So next, kita nak pergi mana Yan? Kita akan ke Ipoh. Okay, Ipoh ya, betul. I feel it coming down. She said in my heart and in my head. Tell me why this has to end. Oh no, oh no. I can't save us. Akan menghala ke Ipoh. Ada sepantai kan? Daripada Tanjung Malim nak ke Ipoh. So kita akan jumpa di Ipoh lah. Lagi sejam. Lagi sejam. Hai. Tutup aircon, tutup radio. Masih lagi membantu tak untuk jarak yang kita pergi? Ataupun tak membantu pun benda tu? So kalau siapa-siapa yang tahu boleh komen lah. Yes, kita sudah hampir Ipoh. Dan ada lagi baki 17 kilo. So berapa lagi, apa-apa dah guna 210. Berapa persen dia? Kita dah pakai 30%. 30%. Okey lah. Okey lah. So kita akan singgah dekat charging station seterusnya, dekat UTC Ipoh. Okay. Kinda tired trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kinda tired trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kita punya balance ada lagi 61. Ada 177. So kita charge kat sini lah. Kat sini tak ada kabel. So you guys kena pakai kabel sendirilah untuk charge EV. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Yeah, yeah, yeah. So cara dia sambung.
So kita ada sejam 20 minit untuk charge full charge lah. So next kita nak pergi mana? Jom. So now kita akan tinggal kereta kat sini. Kita nak lunch tempat yang paling famous, iaitu jom. Mana Kevin kita nak pergi? Apa nama kedai? Kira nama kedai apa? Daud. Jom. Daud. Kedai Daud. Baru. Tapi I rasa ini memang yang So ni pasar. Okay, cakap. Yang apa? Tengah recording ni. Tak apa, nanti I silent. Rasa kasut ini I rasa macam ini memang yang lelaki Melayu memang suka pakai ini. Lelaki Cina pun suka tak? Dalam mah Cina. Ya kan? You Cina tak? I tahu. I nak jadi Melayu mah. Ia dah nampak Cina pakai kan? Tak pernah nampak kan? Ini semua Tiga mana pakai? Local paling famous lah. Tapi sekarang kita belum lagi lunch time. So masih lagi ada space lah nak ni. Yes. Ni Mak Jasak. So mana nak masuk? Sini. Oh sudah habis? Terlalu famous tak? Yang satu lagi tu ada lagi tak? Yang belah belakang tu? Tak sekali ya? Oh, yang tu lain Oh, okay. Yang Mak Jasak sini dah habis. Kita cuba Mak Jasak sebelah tu. Masih tak? Ui, cepat dah habis. Nampak? I cakap famous kan? Gila, mau nak makan dia dah habis. Dah habis lah. Sana, ni pintu belakang. Hai. dengan Isyad dan Firhan jalan Cakap lagi. jalan-jalan cari makan dengan Isyad dan Firhan. This one. Yes. Kedai kopi Mak Jasak. So, ada lagi tak? Ada lagi. Dulu. Okay. Kita ada mi, bihun, kuih tiaw, kari sup kicap. Ini yang Jasak yang kedua. Kau nak makan apa? Saya nak minum sekejap. Saya nak minum saja. Boleh order minum? Aku kenyang lagi. Tapi boleh kita nak share kalau nak try. Boleh. Tapi yang message saya nak order. Ada barang-barang yang tahu. Tu dalam ni Mak Jasak tu. Datang sih. Kita ni Mi kicap, kuah kari. Mi kicap. Biasalah apa? Kuih tiaw kicap, mi kari. Kuah kari. Boleh? Kuih tiaw kicap. satu kan? Satu. Dia ada special ke? Boleh buat special. Special lah. Okey. So ada 7 buku berapa lama untuk charge?
Okay. Sekarang seperti yang korang nampak, kita orang dekat kedai kopi Mak Jasak. Ni antara tempat yang paling famous dekat Ipoh. Kedai Mak Jasak yang pertama habis. Ni kedai Mak Jasak yang kedua. So kita orang dah kenyang. Tapi kita orang nak try juga mie dia. So kita hanya order satu. 1-3 orang. Satu 3 orang makan lah. So boleh try makan lah. Macam mana makan dia, Cak? Macam mana nak makan? Ini Chinese punya makanan mak. Ya ke? Macam mana makan? Jalan campur. Campur kari. Jalan campur. Campur. Campur kan? Campur. Tak. Nampak makanan dia. Chinese kan? I think Mak Jasak Chinese Muslim lah. Muslim Chinese. Tanya dia makan macam mana. Melayu. Kau nak makan tadi apa dia? Sarang roti kambing. sarang kambing gedi kan. Dengan roti penggali gedi. Kita orang kenyang lagi. Makan lain-lain. Sementara menunggu. Nanti you tunjuk video macam mana you buka itu udang lah. You tahu kan? Ya, jemput makan. Makan. Ya, makan. So kena kacau bagi sepati kan. Tahu? So dia makan dengan kecap je. Dia toge berak. Dia orang kata toge berak sedap kan. Kari dia sedap. Okay, ni food tester. Kita ada food tester. Irahan. Tengok dia buka udang. Dia influencer. So, apa perasaan kau bila makan, apa rasa? Cuba cerita detail sikit. Orang nak tahu. Expected lah. Toge berak ni. Orang kata toge berak ni dia breed lain sikit. Oh ya? Yeah. So Dia rasa lain lah. kalau Dia kita rasa tengok macam apa ni sini, dia gebu-gebu, besar. Tunjuk. Mana dia dapat dalam kedai-kedai Aceh kat Selangor kat dia. Tunjuk. Besar. Garanti dah cakap lah. Oh. Lepas tu rasa dia nice sebab dia macam kau makan kuih tiaw dengan kicap mana-mana tapi kicap dia ada rasa lah. Bukan macam kicap kipas kicap tu. Kari. Sedap kari dia. Jauh lah dari berapa jauh? Dari Charger sana. 5 minit jalan kaki. Kita jalan kaki tu. Jalan. So siapa yang mengguna kereta EV tu, kalau korang parking dekat korang charge dekat UTC kan, korang boleh 5 minit jalan ke sini. Kita juga. Jalan-jalan. So, seorang Chinese approve. Semua Chinese okay ni. So, kepada Chinese yang suka makan mie, Nanti tuju lagi pengen kasut. Kasut company ada. band sponsor. Ha? Berapa bintang nak bagi ni? Untuk orang yang first time rasa kan. 3.8 lah. 4 lah. 4 bintang. Sama. 4 bintang. Dia orang 4 bintang. I 3 bintang.
3.8. Oh, turun dah. So, tengah kenyang kan. So, makanan tu tak rasa tasty sangat. Okay. Next time kamu datang, kami boleh makan sini ya. Ini kan. Kena datang awal. Kena datang awal. Ni Daud mak jasa. Ya, ini. Terus. Dia masak untuk dia. Kami patah balik. Betul? Kena di jalan yang betul. Banyak burung. Dia tak lain. Shortcut. Sekarang dah Ah, 92%. So kita orang nak gerak sebab dah lewat. So boleh tutup lah. Okey. Siap. Alright guys. So sekarang kita baru akan meneruskan perjalanan dari Ipoh ke Taiping. So apa yang kita estimate hampir-hampir tepat. Kita estimate sampai sini pukul 1 pukul 2. So sempat lunch tapi kita sampai awal, which is sekarang kita pukul 2.30 dah. Pukul 2.30 apa? 1.30 minit. So ada lagi 68 kilo. Bateri pun kita baru lepas charge dekat UTC tadi. Kita ada 252 dengan kapasiti 91%. So kita akan menghala ke Taiping, Perak. Let's go. Let's go.
dah Taiping. Kita akan direct ke mana? Taiping Central Mall. Yeah, Taiping Central Mall. Lagi 2 kilo. Cuaca agak subul. Renyai-renyai hujan. Sampai dekat berapa balance? Kita ada lagi 68. Ni boleh pergi Penang ni kalau nak pergi. So kat sini Taipei Central kita ada kabel lah. So you guys ada 2. So sekarang kita ada apa ni? User lain, tapi dia dah siap-siap. Dia baru je siap. Orang berehat dulu di Taiping Yes, Central dekat Mall. Taipei Central Mall. Sambil kita orang cas kereta dekat EV charger, EV charger yang ada dekat sini lah. So ni kita order kari ikan nyonya Wow. dengan nasi. Dah, nanti kita orang tag nama apa. Kita orang lupa lah. Kedai ni famous. Apa nama kedai? Kedai ni Raintree Kitchen. Dia macam nasi gabung. Yang telah dicampur dengan Daun kunyit. nyonya. Jauh kunyit. Kau. Sebab apa? Sebab aku tanam bawah. Wow. Jauh kunyit. So kita rasa dia punya kari nyonya. Rasa lemak. Selemak dia kuat. Nasi dia sedap. Nasi dia sedap. Combine dengan dia rasa ada pedas-pedas. Macam kari nyonya. So, kita orang makan dulu Bismillah.
satu lah. Okay. Satu saya minta. So, kita dekat Raintree Kitchen. Air RM7. Air bayar je RM7. Total damage RM61. Itu 14 saja. So apa yang kita order, nasi ulam kari chicken nyonya, dengan sesame ball, black pepper, chicken chop. Okay, kita dah habis charging dekat. Dia kena unlock dulu, baru boleh dia cabut. Okay. Alright. Raintree Kitchen. So sebelah ni kita ada EV charging zone. Berhampiran dengan Taipei Central Mall. Dekat hotel ni pun ada juga. Lebih balik. Ada lagi 179. Berapa lagi balance? 200. 6 sudah meningkat. Ni ada 70%. Terkacau. So ni daripada Taiping, kita direct ke Shah Alam. Tak ada berhenti mana-mana Kita tengok suka ke tak. Cuma kita ada singgah dekat Simpang tu. Mana tadi? Pulai. Simpang Pulai. Ya. Tu kita refreshing sikit. Ya. So kita sambung balik perjalanan ke Shah Alam. So guys, yang mana naik EV, Renault Zoe nak adjust seat belah kanan kalau belah passenger lah. So kalau belah driver belah kiri. Okay lah, boleh lah. Tapi seat dia quite selesa kan? Sedap. Kan? Dia rasa macam Tinggi lah. tinggi siap. So Yan, apa perasaan driving EV? Kan tiga apa awak rasakan ketiga awak planning untuk perjalanan yang jauh Ah. first time lah. First time kan? So Seronok Aku- lah sebenarnya. aku pun first time driving jauh pakai EV. So far so good kan? Yes. Sebab satu, kita dah rancang dekat mana kita nak charge. And then kita dah semak range berapa jauh dah apa daripada flexi GP charging daripada Tanjung Malim ke Ipoh dekat sampai Taiping. Sini kita orang nak pergi sampai ke Pulau Pinang, tapi memandangkan hari dah lewat, plus cuaca yang tak mengizinkan kan. Duduk pagi tadi cantik. Actually kita orang nak continue sampai ke Penang.
tapi cuaca tidak mengizinkan. Yes, masa pun tak sempat. So kita mohon patah balik lah daripada Taiping. Tak ada chance mana-mana lagi tau. So sekarang kita dah sampai dah lepas Simpang Renggam lah. Simpang Renggam. Simpang apa? Simpang Bulai. Okay. Dan keadaan aircon yang nyaman. Tapi yang awal pagi kita cakap lah, orang yang ride EV ni memang tak kesabaran orang dia orang punya planning dan tak kesabaran yang tinggi lah. Dia pancul lah. Pancul, dia orang boleh merancang. So hari ni kita cuba jadi 100% EV punya user. Kita cuba menyelami lah Yes. sifat di Bali. Karakter orang yang bawa kereta EV ni. Alhamdulillah semuanya memudahkan. Betul? Kita sampai dekat setiap EV flex EV charger pun dalam keadaan bateri yang mencukupi dan kita tinggal just top up balik je. Betul. Rasa Zoe ni salah satu, boleh lah dikategorikan salah satu pilihan. Boleh sekarang tu? Boleh. Untuk yang single person lah, yang memang nak main town, Betul. yang tak nak pergi long range, dia memang sesuai. Kereta ni rasa comel lah. Perempuan kau pun comel. Tapi sebenarnya banyak pilihan EV lain yang comel kan, macam apa, Oraket, yang slim, benda-benda yang apa, kereta-kereta lain lah. Cuma persoalan aku sekarang, since tadi hujan, what will happen kalau kita masuk dalam air yang mungkin level-level nombor plate ke atas sikit kan, kat bumper, adakah EV ni akan mati ataupun rasa macam mana? Sedangkan yang kita bincang tadi, dia pelak kat rumah kena air boleh short kan. Tu adakah Agak menakutkan. bateri akan short ke apa? Setakat ni tak ada lagi feedback kenaan dengan tu kan. Orang tak lompak. Tak ada lagi lah. Cuma kalau boleh elak, kalau boleh elak. Hujan Taiping tu ada lompat dan lencak kan kat tinggi. Betul? Okay, semua masih okey ke. Dah sampai kat tapak. Oh, kita dah sampai tapak lah. Dengan tapak 3 km. Oish, kita dah sampai guys. Sampai tapak. Dan korang pun macam kita orang cakap lah. Macam kita cakap tadi lah. Apa-apa pun download je flex parking. Betul. So dalam tu semua ada. Daripada bayaran parking kat kawasan-kawasan yang daftar di bawah kita kan. Selain tu juga kita mudah boleh locate kat mana flex EV charging kita. Betul. Dalam satu app saja. Ada satu lagi. Ni cerita semalam. Kereta aku bateri mati. So cari kedai. Ada kedai yang jual bateri kan, 24 hour kan. Tapi dia tak banyak option bateri yang tinggal. So kebanyakan bateri mahal lah yang tinggal. So dengan flexi parking juga, sekarang korang boleh purchase bateri melalui additional service. Kat situ ada flexi assist. Korang hanya masukkan nombor plate kereta, pilih kereta tu dah modified atau tidak, dia locate location korang dekat mana korang berada, and then dia go to the pemilihan jenis bateri daripada harga 260 sehingga ke 300 lebih ikut warranty dengan range lah. So semalam aku pilih bateri yang paling murah, Astra, 280 ke 290. Dan bila kita exchange bateri lama, dia tolak RM30. So total dalam 260, tak silap 60 ke 40. Okey lah. And then
Dia punya servis agak bagus, agak cepat. Cepat lah. Agak cepat. Dia dalam masa 30 minit kan. So Maksudnya dia akan contact bateri yang berhampiran lah. lepas kita buat purchase, dekat purchase tu yang bestnya, korang boleh bayar online, boleh bayar e-wallet, boleh bayar credit card. So dia banyak cara yang boleh bayar. Contohnya yang tak ada cash, tapi tak ada cash dia tak terima lah. Yang ada online kan, yang nak pakai credit card ke apa kan. So boleh guna online lah. So lepas kita buat payment, dalam 5 minit, 10 minit dia akan call kita. Dia punya apa? Dia punya support. Dia punya support akan call kita. Dia tanya, hello, ini Cik Irsyad ke? Cakap, ya betul. Then dia cakap ada request order untuk bateri sekian-sekian lah. So dia cakap paling awal dia bagi estimate masa lah, pukul berapa dia akan sampai. Daripada 8 suku sampai paling lewat cakap 9.30 kan. So that time aku order dalam pukul 8 lebih lah. So aku lepak makan dekat station 7. Then pukul 9.20 macam tu kan, 9.20, 9 suku macam tu dia call. Cakap bateri dah sampai kan. So dia datang, dia tolong tukar sekali. Dia check apa semua. Tak payah tukar sendiri Dia tolong pasangkan sekali. Dia bawa bateri, dia tolong pasang. Dia check apa semua, semua settle. Dia tengok voltage normal apa semua kan. And then baru dia cakap, you good to go lah cakap. So kalau korang beli bateri dekat, contoh kat kedai kan, macam aku nak percaya kat kedai kan, balik kena pasang sendiri. Satu kan, kena cari spana kalau tak ada spana. Benda tu senang je, cuma kadang barang tu tak ada kan, nak buat kan. Tapi ni 200 something, dia include sekali servis pengantaran dengan pemasangan sekali. And then dia 24 hours 7. Dia boleh datang kat tempat kau. So siapa-siapa kalau memang ada emergency case macam tu kan, buka je flexi parking, tekan flexi assist, and then kita ada collab dengan bateriku akan assist next lah. Dia orang akan call apa semua. Memang semudah ABC lah. So siapa-siapa yang ada problem ke apa kan dekat mana-mana kan, buka je flexi parking. Memang berguna kan. Cuma yang satu yang aku tak pasti, kalau bateri kereta EV habis, dia boleh datang tolong charger atau jumper kan, ataupun tak pasti. So tapi dia ada juga function untuk towing. Mungkin boleh towing kereta EV kan. Jalan selamat lah. Cuma untuk EV kita orang tak pasti. Dia orang boleh, takkan orang nak tukar bateri kereta EV kan, nak charge pun apa, mungkin towing ke. So solution ni aku harap lah untuk future kan, ada yang buat servis untuk ni lah, masalah-masalah yang tak dapat elak kan. Tiba-tiba habis bateri ke. Mungkin kita boleh tambah benda tu kan dalam features yang mungkin kita akan tambah benda tu. Tu kalau petrol habis, orang datang pump minyak kan. Kita bateri habis ni macam mana nak buat? Dia nak datang bawa power bank ke maybe. Betul. Power bank nak charge sekejap ke. Tapi apa-apa pun untuk mengelakkan daripada kita breakdown tepi jalan, kita kehabisan bateri, orang kena rancang perjalanan. Itu yang lebih baik. Yes. Ibarat pepatah kata, sediakan payung sebelum hujan. So bila korang dah plan jarak apa semua kan, kat mana nak pergi, kat mana ada EV station, InsyaAllah tak ada masalah. Sebenarnya kan, kalau untuk EV user, area Klang Valley tak perlu risau. Banyak. Dekat Klang Valley sudah paling banyak lah setakat ni. Klang Valley memang paling banyak tempat nak charge EV. Betul. Cuma orang risau bila keluar pada Klang Valley tu sendiri.
Macam contoh untuk flexi EV ni banyak lah tempat kita kan. Almost dalam kita dah install 250 ada? Lebih lah. 250. Banyak yang kita buat dekat kondo, dekat R&R pun ada, dekat hotel, office pun ada. So pada yang mana yang berminat untuk install, yang mana owner building ataupun yang mana user sendiri yang nak pasang dekat parking bay kondo pun boleh roger kita orang kan. Betul. Sebab kita pun ada produk Flexi Power Pot. Flexi Power Pot ni dia satu lagi inisiatif yang mana kita buat untuk kemudahan bagi pengguna-pengguna kondo kan. Betul. High rise punya ni. So macam rumah landed, korang tak perlu risau, korang boleh install sendiri. Tapi untuk yang kondo-kondo ni, diorang tak ada plug point dekat parking bay diorang. Betul. So kita provide benda tu untuk user-user yang duduk high rise. Yeah. So don't worry. And kita nak pastikan setiap rumah, contoh dia ada 2 parking, satu parking tu dia boleh guna untuk charge EV kereta. Betul. Kita nak pastikan semua parking user tak ada masalah untuk charge kan. Sebab charging bermula daripada rumah. Yang paling senang, betul tak? Itu yang lebih baik. So korang balik kerja, korang boleh cocok kereta korang, charge, dan pagi esok boleh cabut. Dah penuh apa semua. Okay, so sekarang kita dekat mana ya? Dah nak sampai Sungai lah. Sudah nak sampai Sungai. Ya ke? Betul ke? Ya tu nak sampai Sungai. Bateri ada lagi 162 dan kita ada lagi 138 km untuk sampai ke destinasi. So itu saja daripada kami. Kita akan update lagi selepas ni, okey? Nantikan episod seterusnya. Korang boleh komen lah kat mana kekurangan. Itulah yang kita orang kena improve. So mungkin next week kita akan pergi ke arah selatan. So daripada Shah Alam mungkin kita akan gerak ke Johor maybe. Johor paling jauh kan. So dengan kereta yang sama, kereta Renault Zoe. Yes. Dan kita disponsor oleh Flexi Parking lah. 100% sponsor oleh Flexi Parking. Terima kasih kepada supporter Flexi Parking. Terima kasih kerana memilih Flexi Parking sebagai salah satu platform untuk korang guna parking dan charge EV lah kan. Okay. Dan tak lupa juga untuk parking berpalang, off street parking. Okay, hari pun dah nak malam, lighting tak ada. So kita orang tamat kat sini lah ya. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.